Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Dr. Siti Nur Anis binti Muhammad Amandi dan rakan saya yang saya kasih sekalian. Saya Siti Aisyah Nabila binti Mak Said, nombor matrik saya C22B0706. Hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Analisis Pemerkasaan Nilai Ketauhidan dan Tanggungjawab Insan dalam PUC Al-Amin Kaya A. Samad Said yang berdasarkan teori ketauhidan dan pendekatan pesuratan baru. Pertama, saya mulakan dengan latar belakang kajian. PUC Al-Amin Kaya A. Samad Said ini mengangkat kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang menekankan nilai ketauhidan dan tanggungjawab insan. Dalam kajian ini, saya menggunakan teori ketauhidan yang melihat karya sebagai medium penyampaian mesej keesaan Allah serta pendekatan pesuratan baru yang menekankan elemen tauhid, ilmu dan amal. Gabungan kedua-kedua pendekatan ini membantu kita memahami mesej rohani dan nilai Islam yang disampaikan dalam PUC dengan lebih mendalam. Kedua, untuk bahagian sorotan kajian ini memfokuskan pada bagaimana nilai ketauhidan dan tanggungjawab insan yang ditonjolkan melalui gaya intelektual dalam PUC. Jadi kajian ini berbeza kerana ia bukan sahaja meneliti tema tetapi juga struktur PUC, gaya bahasa dan simbolisme selaras dengan pendekatan intelektual dan dakwah rohani dalam pesuratan baru. Untuk bahagian analisis kajian, saya telah jalankan analisis terhadap 3 gaya intelektual utama dalam PUC ini. Yang pertama, gaya historis. Gaya ini menyampaikan nilai ketuhanan melalui fakta sejarah, contohnya peristiwa turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Petikan PUC-nya berbunyi adalah dalam sunyi Gua Hira, lahirlah wahyu pertama dari langit yang paling mulia. Kedua, gaya didaktik. Gaya ini menyampaikan nilai pengajaran moral yang mana Rasulullah SAW ditonjolkan sebagai insan yang amanah dan sabar. Petikan puisinya, kata-katanya bening dan benar, amanah disandang sabar, maruah dijunjung segar. Ketiga, gaya simbolik. Gaya ini menggunakan simbol seperti cahaya yang melambangkan wahyu dan gelita pula sebagai lambang kejahilan. Petikan puisinya, cahaya turun perlahan, membasahi kalbu Muhammad, menyuluh gelita ummah. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang teori kajian tersebut. Kajian ini menggunakan teori ketauhidan yang menekankan keesaan Allah melalui 3 aspek utama. Yang pertama adalah tauhid rububiyah yang mana membawa maksud Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Kedua, tauhid uluhiyah yang mana kita faham di sini ibadah hanya kepada Allah. Ketiga, tauhid asma wa sifat iaitu mengenal sifat-sifat Allah. Manakala pendekatan pesuratan baru memberi fokus kepada 3 aspek. Yang pertama adalah tauhid iaitu keimanan, yang kedua ialah ilmu, ketiga pula adalah amal iaitu pengamalan nilai Islam dalam kehidupan. Dan bahagian yang terakhir adalah rumusan kajian. Kajian ini menunjukkan bahawa PUC Al-Amin Kaya A. Samad Said memperkasakan nilai ketauhidan dan tanggungjawab insan melalui pendekatan intelektual yang menggabungkan unsur sejarah, pengajaran moral dan simbolisme. Dengan menggunakan teori ketauhidan dan pendekatan pesuratan baru, puisi ini berperanan sebagai medium dakwah dan pendidikan rohani yang menekankan keesaan Allah, kepentingan ilmu dan pengamalan nilai Islam dalam kehidupan insan. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih atas perhatian.